dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Apa khabar kepada pendengar semua? Harap dalam keadaan baik dan dipermudahkan segala urusan, ya. Seperti biasa, kita akan teruskan dengan cerita seterusnya dari tajuk utama, iaitu Raja Bunian Sumpah Panglima Terakhir. Dan di dalam episod yang akan diceritakan ini adalah episod 7 hingga 8 yang bertajuk Takhta yang Dirahsiakan dan Penjaga Antara Dua Darah. Sebelum kita nak teruskan cerita ni, terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya, dan kepada yang baru saja hadir di channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification untuk update video-video terbaru akan datang. Dan boleh sharekan video ni kepada rakan dan juga di laman sosial anda, ya, supaya channel ini dapat berkembang dengan baik dan juga dapat ketengahkan lagi cerita dan episod yang baru. Kepada yang telah subscribe dan yang baru hadir di channel ni, boleh masuk ke halaman channel untuk mendengar cerita-cerita yang lain, dan jangan lupa untuk ikuti sambungan episod seterusnya yang akan datang. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita ni. Episod 7, Takhta yang Dirahsiakan. Langit malam itu gelap pekat, namun dalam kegelapan yang menekan, Arman berdiri di hadapan sebuah pintu batu yang tak pernah dilihatnya sebelum ini. Pintu itu tidak berada di dunia yang biasa. Ia tergantung di celah antara mimpi dan nyata. Dindingnya seperti hidup, bernafas perlahan, memancarkan aura lama yang penuh misteri. Arman menggenggam azimat peninggalan Panglima Sarwana. Nafasnya berat. Dia tahu langkah yang bakal diambilnya ini mungkin takkan membawanya pulang semula ke dunia manusia. Tetapi suara itu, suara dari darah dan sumpah, terus memanggilnya. Ia tak memberinya pilihan. Dengan lafaz yang diajarkan oleh Tok Deris dalam mimpi terakhirnya, Arman menyentuh ukiran di tengah pintu. Batu itu terbuka perlahan-lahan, memancarkan cahaya kebiruan yang ganjil dan menelan tubuh Arman sepenuhnya. Di sebalik pintu itu terbentang sebuah alam yang asing. Istana tersergam di atas hamparan tanah yang tidak dijelaskan oleh peta mana-mana dunia. Tiangnya bukan dari emas, tetapi dari tulang-tulang putih berurat cahaya. Di sekelilingnya mengalir sungai jernih yang menyanyi dalam bahasa gaib. Di situ segala-galanya hidup walau tidak bernyawa. Namun istana itu kosong. Tak ada seorang pun penghuni. Arman melangkah masuk. Jiwanya bergetar. Setiap dinding yang dilaluinya memaparkan bayang-bayang masa lalu. Ada wajah lelaki berserban hitam yang tunduk menangis. Ada perempuan bermata biru yang berbisik sambil memegang sebatang keris merah darah. Semuanya bayangan, tetapi hidup. Akhirnya, dia tiba di sebuah balai agung yang sunyi dan penuh dengan ukiran kayu jati yang berlumut. Di tengah balai itu tersergam sebuah takhta, tinggi dan megah namun dibalut kain hitam tebal. Takhta itu berdiri atas lantai batu yang retak, seolah-olah bumi sendiri tak mampu menampung rahsia yang tersimpan padanya. Arman mendekati takhta itu. Degup jantungnya bertukar menjadi gemuruh. Tangannya terangkat, mahu menyelak kain hitam tersebut. Tetapi tubuhnya tiba-tiba kaku. Suara lelaki tua bergema dari segenap penjuru. Kau belum bersedia, pewaris darah lama. Arman berpaling, tiada siapa. Tapi suara itu terus datang, seperti bisikan dalam nadi. Takhta ini bukan sekadar lambang. Ia penentu antara dua alam. Siapa yang duduk di atasnya akan mewarisi sumpah. Sumpah yang mengikat raja terakhir kepada dunia gaib. Arman menggigil. Kini dia mengerti. Takhta itu menyimpan kuasa panglima terakhir yang pernah mengikat perjanjian antara manusia dan bunian. Namun perjanjian itu telah dikhianati beratus tahun dahulu, menyebabkan peperangan senyap yang memisahkan dua alam selama-lamanya. Dia melihat darahnya sendiri menitis ke lantai batu. Darah itu menyerap masuk ke celah retakan dan seolah-olah membangkitkan semula roh yang tertidur dalam dinding. Dinding istana berbisik namanya, Arman, pewaris, Arman, pemegang sumpah. Tiba-tiba sesusuk tubuh keluar dari balik bayang. Seorang lelaki tua berjubah putih,
Matanya buta tapi bersinar kebiruan. Takhta ini bukan warisan, ia beban. Dan hanya yang bersedia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kegelapan dan cahaya yang sama akan mampu mendudukinya. Mengapa aku, Tok? Siapa aku sebenarnya? Tanya Arman. Lidahnya keluh, namun hatinya penuh pertanyaan. Orang tua itu diam. Lalu dia menyentuh dada Arman, dan sekelip mata, kenangan yang bukan miliknya mula menyerbu. Dia melihat peperangan lama, melihat Panglima Sarwana rebah, mempertahankan sempadan antara alam manusia dan gaib. Dia melihat wajah ibunya, yang ternyata bukan manusia biasa. Dan dia melihat wajah seorang Raja Bunian, yang menyerahkan bayinya kepada dunia manusia, agar sumpah lama tidak terhapus. Arman tersandar. Seluruh tubuhnya menggigil. Kau adalah benih dari dua dunia. Dan kini, dunia gaib memanggil semula warisnya yang dirahsiakan. Orang tua itu hilang perlahan-lahan dalam kabus. Takhta di hadapan Arman kini terdedah sepenuhnya. Kain hitam telah gugur sendiri. Dan Arman tahu langkah seterusnya tiada undur. Dia hanya punya satu pilihan. Duduk dan menerima sumpah terakhir. Tapi sebelum dia sempat menapak ke arah takhta, satu bayangan gelap menghalang jalannya. Sosok tubuh tinggi, bersayap hitam, dengan mata merah menyala. Suara dari makhluk itu menyentak seluruh alam istana. Takhta itu bukan milikmu, pewaris palsu. Waris sebenar belum bangkit. Dan aku, penjaganya yang terakhir. Arman menggenggam azimatnya. Darah yang menitis kini mendidih, dan suara dalam dirinya kembali memanggil, bukan sebagai mangsa, tapi sebagai panglima. Dan pertarungan sebenar pun bermula di Balai Agung Takhta yang dirahsiakan. Episod 8, Penjaga Antara Dua Darah. Bayangan bersayap itu berdiri tegak di hadapan Arman. Sayapnya gelap seperti malam yang tiada bulan, dan setiap kali ia mengepak, udara sekeliling menjadi beku. Mata merah makhluk itu seolah mampu menembus ke dalam hati Arman, membongkar semua ketakutan, keraguan dan rahsia yang dia sendiri belum kenal sepenuhnya. Kau berdiri di sini atas darah siapa pewaris? Atas sumpah siapa kau datang untuk duduk di takhta yang dirahasiakan? Suara makhluk itu bergema, dalam nada tidak sekadar marah, tetapi penuh kecewa dan dendam lama yang belum terbalas. Arman berdiri teguh walaupun lututnya menggigil, nafasnya pendek. Tangannya masih menggenggam azimat warisan Panglima Sarwana, kini terasa panas seperti bara. Dia tahu, apa yang berlaku kini bukan lagi antara hidup dan mati, tetapi antara dua darah yang saling bertembung dalam dirinya, darah manusia dan darah Bunian. Aku datang bukan kerana aku mahu takhta, aku datang kerana darahku memanggil. Aku datang kerana sumpah lama belum selesai. Arman menjawab, suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Makhluk itu mengaum, dan dari sayapnya menyembur kabus hitam pekat yang membentuk wajah-wajah Bunian lama yang telah gugur dalam perang antara dua alam. Suara tangisan mereka bergema di sekeliling istana. Sumpah itu memusnahkan banyak nyawa, termasuk aku, kata makhluk itu. Aku dulunya penjaga raja yang terakhir, tetapi dikhianati oleh manusia yang menginginkan kuasa dan Bunian yang tamak akan dunia. Arman terdiam. Sesuatu dalam dirinya memahami kebenaran itu. Dia tidak hadir ke sini sebagai penyelamat. Dia hadir sebagai pengimbang yang harus menyatukan sumpah lama dan darah baru. Makhluk itu membuka kepaknya luas. Dari celah tubuhnya muncullah tombak hitam, panjang dan berkilau dengan cahaya kelam. Ia dilempar ke arah Arman tanpa amaran. Dengan sepantas kilat, Arman mengangkat azimatnya. Tapi kali ini, azimat itu berubah bentuk. Cahaya putih menyilau keluar, membentuk sebatang keris yang tidak pernah dia lihat sebelum ini. Berukir ayat lama yang hanya terbaca oleh roh-roh nenek moyang. Keris itu menyerap tombak hitam makhluk itu, lalu membelah kabus di sekelilingnya. Pertarungan bermula. Keris dan tombak berbunyi nyaring, bukan sekadar senjata, tetapi dua sumpah yang saling menolak dan mempertahankan takdir masing-masing. Setiap kali Arman mencantas, kilat memancar. Setiap kali makhluk itu menyerang, tanah istana retak dan berdarah. Namun pertarungan ini bukan fizikal semata-mata. Dalam setiap tusukan muncul kenangan.
Arman melihat dirinya sebagai bayi ditinggalkan di tebing sungai oleh seorang wanita berpakaian bunian, menangis dalam bisikan 1000 nama. Dia melihat Panglima Sarwana merangkak dengan tubuh berdarah, menyerahkan keris kepada seorang lelaki yang menyerupai Tok Deris. Dan dia melihat wajah ayahnya, manusia biasa, yang dibunuh oleh makhluk bunian pengkhianat demi menutup rahsia. 2 darah, 1 sumpah. Suara dalam dirinya bergema, tidak lagi asing. Pilih Arman, duduk di takhta sebagai raja atau musnah bersama sejarah lama. Dalam 1 detik, Arman melompat ke arah takhta. Dia tahu jika dia gagal, tubuhnya akan hancur di tangan makhluk itu. Tapi jika berjaya, dia akan mengikat semula sumpah lama, menggabungkan 2 dunia yang telah retak selama berabad-abad. Makhluk itu menjerit, menyerbu dengan tombak terakhir. Tapi Arman tiba terlebih dahulu. Dia meletakkan kerisnya di atas takhta dan melafaz sumpah dengan darah sendiri. Dengan darah dari 2 alam, aku terima sumpah lama. Bukan untuk berkuasa, tetapi untuk menamatkan dendam. Biarlah roh yang tergantung damai kembali. Biarlah pintu antara dunia tertutup selamanya. Cahaya putih menyala kuat. Makhluk penjaga itu berhenti, terpaku. Sayapnya luruh perlahan. Matanya kini kembali menjadi biru, seperti mata penjaga lama yang telah lama terseksa oleh sumpah dan pengkhianatan. Dia tunduk dan tubuhnya hancur menjadi debu yang menyatu dengan lantai istana. Angin gaib bertiup dan segala kabus hitam di dalam balai agung lenyap. Dinding-dinding istana bergetar, seakan menghela nafas lega. Takhta kini menyala dengan cahaya lembut dan Arman terduduk. Bukan sebagai raja, tetapi sebagai penjaga terakhir sumpah 2 darah. Namun jauh di balik bayang istana, satu suara berbisik, suara yang tidak reda. Sumpah telah diterima, tetapi pengkhianat lama belum dihapus dan mereka sedang bangkit